Hai, Assalamualaikum bersama Mozicat. Hari ini kita nak bawa anda untuk grooming kucing British Shorthair berwarna fawn. Dia lebih kurang warna lilac. So kalau kita tengok lilac dengan fawn, dia macam seakan-akan lebih kurang. Kalau nak tahu dia fawn ke lilac, tengok dia punya generasi dia lah. Daripada cinnamon, selalunya fawn lah. Okay, so siapa kucing tu? Ini dia. Namanya Ucup. Ini Ucup. So dia dah lama tak mandi, last saya rasa bulan lepas. Dan saya pun tak biasa mandi dia, yang selalu mandi dia adalah tim saya. Dia agak menggelupur saya rasanya. Tapi tak apa, kita cuba. Tapi kita timbang dia dulu. Berat dia berapa? Sekejap buat dia banyak mulut, betul. Okay, berat dia 5.3 lebih kurang. So let's go, kita pergi grooming dia. Tak apa. Duduk sini. Okay. So ini condition bulu Ucup sekarang. Dia oily sikit. So sepatutnya kucing British Shorthair, kalau kita tolak macam ni, dia jadi macam kapet lah. So lepas ni kita tengok condition dia, macam mana keadaan dia selepas di grooming. By the way, kalau you all ada kucing British Shorthair, tak pernah grooming, okay? Ataupun biasa mandi-mandi sendiri je dekat rumah, nak condition yang lebih baik, lebih cantik, boleh datang ke Mozicat. Kita akan grooming kucing British Shorthair anda. Okay? Buang bulu-bulu mati. Sabar. Ya. Sabar kejap. Ucup dah ready untuk dimandi. Untuk mandi, awak ready? Ready. Jangan menggelupur, okey? Kita mandi. Ucup okey lah mandi rupanya. Ucup okey Ucup manja je mandi. Yelah. Ya, sabar. Tak hidung banyak ni. Dia kencing. Oh, shit. Apa dia, Ucup? Perah dulu. Ni, masuk. Okay. Dah, jom. Keluar. Okey. Belum lagi.